Assalamualaikum Aunty Uncle. Hari ni Mama kongsikan kisah dan ragam mochi waktu berpantang. Inilah dia tempat mochi nak berpantang nanti. Sehari sebelum ke vet, Mama biarkan mochi masuk dalam tu biar dia rasa selesa. Maklumlah Mama tak pernah kurung dia sebelum ni. Harap balik dari vet nanti dia tak mengamuk sebab dikurung. Jomlah kita tengok kisah mochi. Kita dah sampai kat klinik. Mama yang nervous. Marinya tinggal je lah ni? Tinggal je. Nanti saya petang nanti buat. Cik, bye. Alhamdulillah, Mochi dah selesai operation. Jom kita jemput Mochi bawa balik. Sayang Mama, terbalik okey? Balik okey sayang? Mochi dah sampai rumah. Kata doktor, kesan ubat bius tu belum habis 100%. Jadinya masih lagi dalam keadaan yang berhalusinasi. Selepas 8 jam, Mama bagi Mochi minum air dan makanan sikit. Kita tinggal je kat situ tengok dia nak makan ke tidak kan. Mochi masih lagi dalam keadaan yang takut dan marah. Dia belum cam lagi suara Mama dan Papa. Jadi hari ni Mama bagi Mochi rehat sepenuhnya biar dia tidur, biar dia rehat. Alhamdulillah, hari ni hari kedua dah Mochi berpantang. Nampak tu dia tidur, lena nampaknya tu. Alhamdulillah, Mama sentiasa pantau dari masa ke semasa, nampak tidurnya lena. Tak ada rasa sakit, tak ada menangis, tak ada apa pun. Hari ketiga lepas operation, Alhamdulillah Mochi dah makin sihat. Dia dah mula bosan duduk dalam ni Pagi ni Mama bagi dia keluar kejap dalam pantauan, bagi dia release stress kan. Nanti kita masukkan balik supaya dia berehat. Kata doktor seminggu baru boleh betul-betul bebas. Dah nampak ada gaya-gaya nak memanjat tu, risau Mama. Baru masuk kejap kat dalam sangkar dah nak keluar balik. Mama dah tak boleh buat kerja apa dah hari ni, nak pantau dia je. Dia dah mula bosan, panas pula tu. Demand kan? Nak tidur bilik aircon. Hari ni badan Mochi masih lagi panas sikit lah. Sebab tu Mama bawa dia tidur kat bilik. Biar sejuk sikit, biar dia selesa kan. Janji tak melompat. Hari ni hari keempat Mochi berpantang. Nampak tu Mochi, manja betul dia pagi ni dengan Papa. Selalunya Papa tak dapat peluang nak gosok-gosok macam tu. Habis digigitnya si Mochi tu. Tapi kali ni manja betul. Nampak siap ada bonding time. Masa ni Mama Papa tiba-tiba rasa sayu, rasa sebab, mengenangkan. Sekejap je masa berlalu. Hari pertama kami ambil Mochi, sekarang dah 7 bulan. Ya Allah, Kau panjangkanlah umur kami. Semoga kami dapat membesarkan Mochi dan bahagia bersama dengan anak-anak yang lain. Hari kelima. Hari ni Mochi nak duduk dalam almari, tempat favourite dia. Ni dah tempat dia. Kalau selalu merajuk, Mama biarkan je. Janji dia tak melompat. Tadi pagi dia dah melompat. Ya Allah, hanya Tuhan yang tahu. Mama ni punyalah takut dia punya tempat jahitan tu terbuka. Tapi siang pula bila dia dah menangis minta nak keluar. Ni Mama bagilah kejap. Kalau dah nampak gaya macam nak melompat-lompat, terpaksalah Mama bertegas bawa balik masuk dalam kurungan. Awak tak sakit dah ke? Itulah, tadi Mama dah cakap jangan lasak-lasak kan? Mama cakap apa tadi? Keluar kejap, main-main, jangan lasak. Kalau dah lasak macam ni Mama pun tak berani, Papa tak ada. Mochi suka lompat. Mama takut. Nantilah kejap lagi pula kita keluar, okey? Mochi rehat dulu, okey? Rehat, makan, minum, baring-baring. Tak boleh lah. Alhamdulillah, dah hari ke-6.
Tidur gitu? Ya. Tidur. Cik nak keluar? Mama keluarkan Cik, tapi Cik tak boleh panjat. Okey? Boleh janji? Janji dulu. Ya ke? Boleh percaya ke? Kalau Mama keluarkan Cik, Cik jangan panjat. Okey? Janji? Janji? Tengok Mama, janji. Nampak tak nak janji? Janji? Okey, janji. Mama keluarkan kejap, okey? Okey? Dengar tak? Mama keluarkan kejap. Tahu? Tahu? Dengar tak ni? Okey, dengar. Okey. Mama bagi Cik bebas kejap je, okey? Dengar tak? Cik jangan lompat-lompat tau. Cik dengar tak Mama cakap ni? Ha? Boleh percaya ke tak ni? Cik. Mama lepaskan Cik kejap. Cik jangan lompat-lompat, okey? Macam tak dengar je tu. Hari ke-7. Nampak tu? Ha, dia dah mula meronta-ronta sampai habis dah kapet tu. Tak apa-apa dah jadinya, ha. Bekas makanan pun dah terbalik dah tu, ha. Memerontak nak keluar. Macam-macam gaya pun ada. Allahu Akbar. Kalau ikutkan hari ni dah boleh keluar dah ni. Dah boleh bebas dah ni. Ha, tapi doktor cakap kalau dah terlampau lasak, kenalah kurung lagi. Masalahnya baru je Mama keluarkan kejap, dia dah melompat tinggi sampai ke atas ni, ha. Ke atas ni, ha. Bayangkan hati Mama manalah yang tak susah hati, kan? Ingat Mama ni tak susah hati ke? Ingat Mama ni tak risau, ha? Kok terburai perut awak tu, ha? Mama kan sayang. Alah apa-apa jadi, siapa yang susah? Ha? Faham tak apa Mama cakap ni? Nampak tu, semua makanan dah terbalik. Mengamuk. Sebab tak boleh keluar. Ingat Mama suka ke kurung awak dalam tu? Aman nak je bawa awak keluar peluk-peluk awak tu, kan? Tapi tengoklah tu, baru keluar kejap dah lompat sampai tinggi-tinggi. Lepas tu dah terjatuh tadi tu. Ha, tak kesian kat Mama? Kalau Mama cakap buat tak dengar, kan? Mochi. Oh, Mochi. Nampak tu? Mengajuk lagi tu. Ha? Mengajuk lah tu. Oh, tak. Mengajuk ke tak? Merajuk ke tak? Merajuk ke tak? Cuba cakap. Ya. Betul nak keluar? Ha? Nak keluar? Cik nak keluar? Okey. Sekejap, okey? Macam mana nak cari makanan kalau bekasnya dah ke sana perginya? Okeylah. Mama keluarkan kejap. Selepas 10 hari, Mochi dah habis pantang. Mama dah keluarkan dia. Dah tak ada lagi kurung-kurung. Ha, nampak tu? Dah ceria dah. Terima kasih tau Aunty Uncle yang support Mochi, yang sudi tengok video Mochi, yang doakan kesihatan Mochi. Semoga doa yang baik-baik semua berbalik pada Aunty Uncle.